Hai semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya nak makan sarapan lah. Saya sarapan nasi minyak dengan lauk ayam goreng yang kita order daripada Food Panda, nasi lan ya. Nasi lan. Dan sebelum nak makan nasi kena makan buah dulu. Jadi saya makan buah kiwi lah. Selesai makan buah baru boleh makan nasi. Nasi pun order satu lok saja. Tak apa, kita ada lok semalam ya. Panaskan dulu lok semalam. Saya panaskan daging masak hitam dan paru masak belado. Makan kering-kering macam ni baru sedap ya. Kalau satu lok memang tak boleh nak pi lah. Satu lok ni boleh lah makan tapi kurang berselera ya. Saya lebih berselera makan tengah hari lah. Sebab pagi saya makan ringan-ringan je. Selalunya sarapan ayak Nescafe atau ayak kosong aja. Ayak Nescafe selalu makan dengan cicah biskut. Hari ni selesai ngaji, saya belajar online. Selesai ngaji, kita makan nasi lah. Tak boleh nak lagi lah satu lauk. Saya panaskan lah lauk semalam. Ada lebihan lauk saya masih simpan. Elok lagi. Daging masak hitam dengan paru masak belado. Lauk macam ni memang sesuai sangat lah. Dimakan kering-kering ya. Saya tambahkanlah daging masak hitam, ada seketul. Dagingnya kita belilah. Dan paru masak belado. Ni saya masak sendiri, paru masak belado. Apa rasa kalau kita beli dengan masak sendiri, mestilah yang masak sendiri lebih sedap kan. Tak percaya, kena buatlah. Masak sendiri. Kalau makan kedai ni dia boleh makan tapi mudah jemu. Nak order pun sama, kita pun boleh makan lah tapi mudah jemu. Kalau kita masak sendiri lagi sedap lah. Ini paru masak belado. Saya masak sendirilah. Sedap oh. Makan dengan nasi minyak, nasi putih